Sadari, Mr. Kang Kim Siang dan rakan-rakan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah sabar rancang insentif bersasar pemasaran strategik berkuku sektor pelancongan. Jadi Sabah sedang merancang 3 pelaksanaan sokongan dan insentif bersasar serta pegiat pasaran strategik sektor pelancongan negeri bagi memastikan jadi Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Jeffrey Arifin berkata langkah berkenaan bertujuan mengekalkan permintaan dan perhubungan udara ke Sabah sepanjang tempur mencabar ini. Jadi Kementerian melalui Lembaga Pelancongan Sabah STB juga akan memperkasakan pasaran Asia Utara dan Asia Tenggara dengan memberikan fokus kepada pasaran China, Korea Selatan, Jepun serta negara-negara serantau yang berkurang terkesan secara langsung oleh gangguan ruang utara global. Jadi selain dari itu, Sabah juga mempromosikan sebagai destinasi pelancongan premium untuk menarik pelancong berkualiti tinggi yang mempunyai daya perbelanjaan lebih tinggi dan kurang terkesan oleh kenaikan kos. Jadi Jeffrey berkata kementeriannya mengambil maklum bahawa konflik global serta peningkatan kos pengangkutan udara berpotensi memberikan kesan langsung kepada industri pelancongan negeri yang sememangnya bergantung kepada ketibaan pelancong antarabangsa dan keseimbangan udara. Jadi sampai sini saya jemput rakan saya Jerry Kang untuk ulas. Jerry, disilakan. Sabah rancang insentif bersasarkan pemasaran strategik berkukuhan sektor pelancongan. Apakah kesannya dari segi perancang keuangan? Dari sudut perancang keuangan, kepelbagaian aliran pendapatan, Sabah memfokuskan pengukuhan pasaran domestik dan sandal serta kempen pelancongan tempatan bagi merendam impak keturunan ketibaan antarabangsa, terutamanya dari segi pasaran jarak jauh. Dari segi perspektif keuangan, ini mengurangkan risiko kepekatan pendapatan dari satu sumber saja. Strategi diversity yang sehat. Daya tarikan pelancongan yang belanja tinggi. Kementerian juga memposisikan Sabah sebagai destinasi pelancongan premium bagi menaik pelawat berbelanja tinggi yang kurang sensitif terhadap kenaikan kos perjalanan. Ini maksud hasil pelancong dijangka meningkat walaupun ketibaan mungkin tidak setinggi sebelumnya. Sasaran hasil yang jelas, Malaysia menyasarkan 43 juta ketibaan antarabangsa dan hasil pelancongan sebanyak 283.8 bilion yang hasil tahun. Pengembangan pasaran sumber baru. STB telah memformalisasikan kerjasama dengan syarikat pelancong utama India seperti Thomas Cook India, SOTC dan Ace My Trip dengan usaha pemasaran bersama package percutian promosi digital. Dari segi pemasaran digital cost lebih efisien, kempen Ekspor Sabah berjalan dari April 2025 sehingga Februari 2026 menawarkan diskaun sehingga 30% melalui
platform sahabat.com promosikan lebih 400 pengalaman pelancongan yang dipilih khas. Oke, setakat ini saya punya sharing. Thank you. Terima kasih. Ya, jadi harus berterima kasih kepada Ketua Menteri Sabah dan timnya, ya, sudah merancang berbagai insentif untuk boost ini pelancongan, ya, di Sabah ini, ya. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.